Okey, ada satu cerita panas dari Malaysia yang tengah jadi bualan. Satu laporan polis telah dibuat dan dakwaannya, bukan biasa-biasa. Katanya, ada sebuah keluarga yang sangat berpengaruh bekerjasama dengan firma dari luar negara untuk menggulingkan kerajaan. Ini bukan lagi setakat mainan politik. Jom kita dalami apa sebenarnya yang sedang berlaku. Dan tak tunggu lama, pihak berkuasa undang-undang tertinggi negara terus bagi respon. Kenyataan ni bukan sekadar formaliti tau. Ia adalah satu isyarat yang sangat jelas yang mereka pandang tuduhan ni amat-amat serius. Tak kira siapa anda, apa pangkat anda, kalau terlibat, siasatan akan dijalankan. Jadi, kalau kita nak faham cerita ni, ada 3 elemen penting yang jadi tunjang. Pertama, laporan polis yang mengejutkan tu. Kedua, sebuah keluarga yang terkenal dan berkuasa. Dan ketiga, tuduhan yang paling berat, satu rancangan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Gabungan 3 perkara inilah yang mencetuskan segalanya. Mesti anda tertanya-tanya kan, macam mana dengan hanya satu laporan polis, ia boleh membawa kepada satu siasatan berskala besar macam ni? Okey, jom kita patah balik ke permulaan, kita fahamkan dulu dari mana datangnya dakwaan yang menggemparkan ini. Okey, kena faham. Ini bukan cakap-cakap kedai kopi tau. Ini serius. Ketua Polis Negara sendiri yang dah sahkan siasatan sedang berjalan. Puncanya, ada satu laporan rasmi yang dibuat yang mendakwa wujudnya pakatan sulit antara tokoh berpengaruh tempatan dengan agensi asing. Tuduhannya, mereka terlibat dalam aktiviti yang boleh membahayakan demokrasi negara. Sekarang, nadi kepada keseluruhan kes ni terletak pada laporan polis tu sendiri. Apa sebenarnya isi kandungan laporan tu? Jom kita bedah siasat satu persatu butiran dakwaan yang ada di dalamnya. Dalam laporan tu, ada timeline yang agak terperinci. Ia bermula dengan satu pertemuan secara bersemuka. Lepas tu, ada pula panggilan video melalui Zoom dengan sebuah firma dari UK. Dan kemuncaknya, bila satu artikel berita antarabangsa diterbitkan, itulah yang dikatakan menjadi pencetus kepada laporan polis ni dibuat. Nampak macam setiap langkah telah dirancang dengan teliti kan? Jadi, kenapa semua ini berlaku? Apa motifnya? Menurut laporan polis tu, puncanya adalah perasaan dianiaya oleh Perdana Menteri. Perasaan inilah yang didakwa mendorong mereka untuk melancarkan satu serangan balas. Dan sasarannya bukan PM seorang sahaja tau. Ketua Agensi Anti Asuhan Negara pun termasuk sekali. Dan cara yang didakwa digunakan ni bukan calang-calang, sangat sophisticated. Mereka didakwa merancang untuk menggunakan nama-nama besar dalam media antarabangsa. Kita bercakap pasal BBC, Bloomberg, The New York Times, nama-nama besar kan? Tujuannya untuk wujudkan tekanan dari peringkat antarabangsa. Tekanan yang cukup kuat dengan harapan kerajaan akan menggugurkan pertuduhan terhadap keluarga tersebut. Okey, di sinilah ceritanya sampai ke satu titik perubahan. Pengadu dikatakan rasa, ini dah melampaui batas. Bagi dia, ini bukan lagi soal strategi media biasa. Ini dah masuk ke bab mengkhianati negara. Sebab apa? Sebab ia didakwa melibatkan pihak luar untuk campur tangan dalam urusan dalaman negara. Jadi, sekarang kita ada 2 versi cerita yang 180 darjah berbeza. Satu pihak kata ini komplot untuk khianat negara. Pihak yang dituduh pula balas, ini semua fitnah daripada bekas pekerja yang tak puas hati sebab kena pecat. Persoalan besarnya sekarang, siapa yang bercakap benar? Dalam cerita yang macam drama politik ni, mestilah ada watak-watak utamanya kan? Siapa je yang terlibat sebenarnya? Okey, jom kita kenal pasti siapa yang dituduh, siapa yang menjadi sasaran dan siapa firma antarabangsa yang namanya tiba-tiba terpalit sekali ni. Cuba bayangkan macam satu papan catur. Di satu pihak, kita ada keluarga bekas Menteri Kewangan. Sasaran mereka yang didakwa ialah Perdana Menteri dan Ketua SPRM. Dan senjata yang mereka gunakan, sebuah firma komunikasi dari UK bernama Tenyo yang dikatakan diketuai oleh seorang tokoh bernama Lord Andrew Feldman. Nampak tak betapa rumitnya jaringan ni? Nama Tenyo ni asyik disebut-sebut kan? Tapi siapa Tenyo ni sebenarnya? Apa yang hebat sangat pasal firma ni sampai sebuah keluarga berpengaruh di Malaysia nak upah mereka? Jom kita siasat sikit. Okey, Tenyo ni bukan syarikat perhubungan awam biasa yang tolong tulis kenyataan akhbar je. Tak, mereka ni ibarat the fixers, pakar pengurusan krisis. Bila ada orang-orang kaya dan berkuasa, ada masalah besar, masalah reputasi yang boleh menjatuhkan mereka, Tenyo lah yang mereka panggil untuk bersihkan keadaan dan kawal naratif. Dan jangan main-main, Tenyo ni bukan syarikat kecil. Mereka ni pemain global dengan lebih 1,600 pekerja di seluruh dunia, beribu pejabat di New York dan ada hubungan dengan bekas ahli-ahli politik paling terkenal. Jadi, pengaruh mereka memang besar. Mereka ni ada kuasa untuk ubah cara orang satu dunia berfikir tentang sesuatu isu. Dan satu lagi pasal Tenyo ni, mereka nampaknya tak takut langsung dengan kontroversi. Senarai klien mereka, ada syarikat ubat yang penuh isu, ada kaitan dengan keluarga ahli politik terkenal, ada projek mega di Arab Saudi yang kontroversi. Pendek kata, klien mereka semua jenis yang berisiko tinggi. Ini memang kepakaran mereka, mengendalikan kes-kes yang paling panas dan sensitif.
Okey, tapi di sinilah ceritanya jadi makin menarik dan sedikit pelik. Dalam laporan polis tu, terang-terang sebut nama Lord Andrew Feldman ni sebagai CEO Tenyo. Tapi soalannya, betul ke dia CEO Tenyo? Bila kita semak, maklumatnya bercanggah. Laporan polis kata beliau CEO, tapi sumber lain pula kata beliau pengasas syarikat lain. Paling pelik, kalau semak laman web Tenyo sendiri, namanya langsung tak ada dalam senarai pemimpin. Jadi, adakah ini sekadar kesilapan menaik dalam laporan polis? Atau ini satu lagi misteri dalam kes yang dah sedia rumit ni? Okey, dengan macam-macam dakwaan, cerita yang bercanggah, misteri pasal CEO, pening kepala kan? Jadi apa jadi lepas ni? Jom kita tengok balik apa kata pihak berkuasa. Jabatan Peguam Negara dah beri jaminan siasatan akan dibuat dengan teliti, profesional dan paling penting, bebas dari sebarang campur tangan. Mesejnya mudah je, biar proses undang-undang yang menentukan kebenaran. Pada akhirnya, semuanya akan berbalik pada satu perkara sahaja, bukti. Ada bukti atau tidak? Sekarang ni, pihak polis tengah sibuk kumpulkan semua fakta dan keterangan. Hanya selepas semuanya lengkap, barulah Jabatan Peguam Negara akan buat keputusan sama ada kes ini akan dibawa ke mahkamah atau sebaliknya. Keseluruhan cerita ni meninggalkan kita dengan satu persoalan yang lebih besar, yang bukan hanya tentang Malaysia. Di manakah sebenarnya garisan pemisah antara kerja perhubungan awam, lobi politik dengan satu komplot untuk menentang negara? Nampaknya garisan itu mungkin jauh lebih kabur daripada yang kita sangkakan.